Hai semua, selamat pagi. Hari ni 29 hari bulan 11 2025. Saya akan gunakan 2 racun dan 1 gam pertanian keluaran syarikat Bayer. Ketiga-tiga produk ni akan dicampurkan dalam tong 20 liter dan akan disemburkan di pokok anak durian di fasa 1. Okey, jumpa lagi. Kita buat semburan di bahagian daun. Kita tengok ada serangga penghisap ataupun yang dah start makan pucuk-pucuk baru. Jadi tanpa buang masa, kita buat semburan. Habis ke bawah-bawah. Right. Okey, kita tengok daun dia kena makan dengan serangga. Pucuk muda memang akan kena makan dengan serangga. Ni kalau dia makan ni dia akan bantut. Pokok akan jadi bantut. Okey, pucuk muda. Oh, ni serangga sukalah mari makan. Ni pucuk muda ni. Kuat pula angin pagi ni. Kita akan buat perangai basah kan.